Boleh. Sebenarnya ambil pokok strawberry lagi satu. So 2 dapat 15. Rara dah nampak pokok lavender. Bawah ni tak ada benda lagi dah. Pokok cili. Kalau beli online, Rara beli 15 ke RM13.90 ni RM10.90 je. Pokok lavender. Aduh, rama mata lah. Rara beli pokok ni mana Rara letak Cantik lah. Pokok lavender. Satu aja. Kakak, pukul 6 sudah tutup. Shut up you. Asma dah membebel. Kedai nak tutup dia kata. Ni pokok bunga daisy tapi tak ada warna putih. Nak warna putih. Boleh makan. Pokok pudin. Rara tengah pilih paling lebat RM10.90 je. Ni. Lebat jam. Ni. Angam lah saya angkat tadi tu. You ambilkan air ni. Ni merah dengan sebelah dia warna purple. Ini? Ya, dua. Tu semua Rara beli. Semua sekali. Manja tadi semua berapa? RM118 je. Saya beli pokok. Ada lagi satu kotak bayar tu tolong hantar kat kereta. Penat. Sudah mau tutup. Saya shopping sampai tutup kedai tau. Tengok itu bayar. Angkat itu kotak. Laju dia. Weh, betul-betul Rara seorang tinggal sini. Benar. Pokok keladi tu Rara tak ambil pun. Kereta Rara penuh dengan pokok bunga. Senang Rara nak capai bantal. Cantiknya belakang dia. Datang lagi maju. Apa pokok nasi Rara beli berbau ni? Sebenarnya nak pusing. Sekarang kita macam nak pusing tak keluar. Keluar tu. Sini jangan keluar. Ingat pusing. Sekarang curam ni. Mimi. Tunggu Grab ke? Mimi. Hello. Oi, dia bawa geng dah. Tepi nak Boleh dia dengar pula. Manjuhon. Kamu cantik kalau cekelet tu. Manjuhon. Itu apa cekelet. Baik yang. Tengok dia punya jalan. Kena perlahan je lah. Sayur ke? Kebun sayur tu bawah tu. Tapi bagus. Dia punya servis. Layan je kerana saya ni. Memilih pokok. Alhamdulillah kita tu. Rara nampak pelangi. Tu. Pelangi. Yang mana tak boleh tunjuk kita. Itu budak-budak penyayat. Kau nampak dulu penyayat lah. Ya, biarlah tak apalah. Tapi saya nampak pelangi. Cantik. Cantik berseri-seri. Manja ni mall. Sini mungkin hotel-hotel dia lah. Ya. Jam. Dia ada. Ni Agro Market. Buka lagi ke? Ni Rara nampak pokok bunga ni Cantik. Dah hujan dah sekarang ni. Kita orang jalan nak pergi cari hotel. Nak cari hotel dekat-dekat sini. Hotel Pulau Mamang tak tanya. Hotel Mamang. Ni macam mall. Cantiknya kereta Cinderella. Kat sana. Aduh tak nak. Perut macam dek. Ke depan juga.
Kau tahu lah jual dia produk macam tu dek. Banyak benda dapat makan. Jagung mak ada. Mak ada jagung ni. Nanti kita carilah sekali esok. Alhamdulillah dah dapat hotel. Senang hati saya. Tak sabar nak edit video ni. Hujannya sikit. Hujan. Tak ada apa yang tinggal. Cantiknya. Malam boleh mengayau. Let's go. Malam pun nak mengayau boleh jalan kaki je kan manja? Yes. Jom. Yang mana je situ Esok Rara nak jalan-jalan lagi tempat yang tadi tu. Ada tempat lain lagi Rara nak pergi. Strawberry pun lupa nak beli Ada kedai, ada pokok dan laki saya. Boleh rehat, boleh edit video dan sebagainya. Cantiknya view. Cuma saya ini kali bilik dekat bawah, so tak payah susah mendaki. Cantik dia semua semalam. Cantiknya 90 je. 90. Yang semalam kita orang lepak tu. Kata je dah tulang apa lupa dia. Saya nampak cermin. Slipper. Eloklah pakai slipper. Banyak-banyak bukit ini pakai kasut tinggi. Apa hal? Apa barang pakai kasut tinggi? Dah halang-halang kita masuk bilik ni. Jom kita room tour. Ada TV. Ada almari solid. Ini apa manja? Oh ni bilik air. Ada pemandangan belakang. Bilik air. Oh. Tenang. Macam boleh nampak view belakang. Okey lah ni. Ni lagi okey daripada semalam. Katil. Okey katil nama. Okey lah. Ada cermin. Ada mineral water. Hotel budget je pun. Ni toilet. Ya. Toilet pun okey. Okey lah. Bersih. Goyang. Terima kasih kerana sudah menonton. Pada korang yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, share, komen yang manis-manis. Teruskan menonton video Rara yang seterusnya. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye.